Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaporkan di tempat lokasi kedai baru, iaitu kedai yang dinamakan kedai Tengkorak 7 Empire di hadapan depan Masjid Bola Tepi Kedah, kawasan masjid. Jadi di sinilah suasana kita dapat melihat suasana yang betul Yaman dan Yemi, suasana yang menunjukkan suasana yang tenang di dalam kawasan di sini, di dalam kelapa sawit. Dan di belakang sana kita akan dapat melihat suasana yang ada burung dan yang berbagai burung dan juga ternak-ternakan di dalam kedai ini. Jadi alhamdulillah kedai ini akan baru beroperasi tempat sini. Jadi insyaAllah tak cuba tak tahu. Jadi untuk memberi satu keistimewaan, kita boleh berjumpa dengan peniaga di sini. Jadi di sini kita ada nasi. Kita tanya ni kita punya apa tu cakotiau kita, itu lazat. Pembantu ya, kita saja ada pesana yang hebat, kena begitu sedap dan lazat. Okay, sekarang kita pergi ke tempat di mana terdapatnya Tengkorak 7 Empire. Jadi di sini adalah pekerja-pekerja yang begitu pantas melayan tetamu dan makanan-makanan yang sedap. Dan kita tanya pengurus operasi. Okey, kedai Tengkorak 7 Empire ni bukan saja ada nasi biryani, tapi ada juga nasi lemak. Nasi lemak pun ada macam-macam nasi lemak. Lepas tu ada nasi ayam gepuk crispy, goreng-goreng, kuah-kuah pun ada, cakotiau pun ada. So yang mana tu ingin nak makan benda tu, bolehlah main kat Tengkorak 7 Empire depan Masjid Kuala Ketis saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita jumpa. Ni adalah tetamu-tetamu kita. Tadi pun ramai ni. Balik habis dah. Dah balik petang malam lagi. Lewat lagi mungkin dah ramai. Dan kita nak tanya, ini adalah orang kuat masjid kita. Orang kuat masjid kita di kedai ada Masjid Bola Tepi. Tak cakap apa ni? Tak cakap makan ni lah. Okey lah. Makan kerja lah. Kerja telur tu. Alhamdulillah. So, bila kita. Bila kita. Terima kasih Ustaz. Kenal dengan ni. Ni kita bagi saya pun sama. Alhamdulillah. Kedai ni dah operasi dekat masjid senang. Nak bawa ceramah main makan. Makanan dia okey lah. Makanan okey lah. Cikgu je nak cikgu. Cikgu dah lama. Pada pandangan saya enak lah cakotiau ni. Jadi kalau ada komentar. Terima kasih. Makanan sini. Alhamdulillah makanan okey. Tapi tidak ada okey. Dari mana? Daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Okey no? Sekarang kita ada bagi baru tak? Johor Bahru. Terima kasih nak. Di tempat suasana yang tenang ni, lihat lampu-lampu ni, kita boleh healing di sini. Kita boleh relax-relax sampai malam, tak apa. Ada minuman dan ada makanan yang lain lagi. Dan kita akan di sini Tengkorak saja awak lawak. Tengkorak 7 ni, Tengkorak ni ni akan membuka lagi di waktu siang, iaitu kita akan mungkin buat yang lebih baik lagi di sini dan boleh mendapat sokongan dan dukungan daripada peminat-peminat untuk berada di tempat-tempat yang sebegini. Suasana yang gelap cerah. Jadi alhamdulillah melihat suasana ini. Dan mungkin sini kalau kita nak, kita akan buat lampu lagi sampai sini. Parkingnya yang luas, tempat yang luas, parking mudah, akses mudah, tempat yang paling cantik di kawasan Kuala Lumpur, insyaAllah. Terima kasih.